Ni Abang Iqbal dia daripada Kuantan. Assalamualaikum Cik. Ni anak buah dia. Anak abang Iqbal dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ucapan Hari Raya. Selamat Hari Raya Mahzai Batin daripada kami sekeluarga. Selamat Raya. Assalamualaikum. Tadi banyak minum air ni, haus tak? Itu untuk cucu-cucu main. Cucu main. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju Melayu, baju Melayu. Budak sekolah saya. Sama-sama. Mau sampai. Assalamualaikum. Nampak ya masuk. Assalamualaikum Cik. Salam. Nampak adik masuk naik. Oh, good boy. Ingat pun. Kita salam. Tunggu saja. Allahu Akbar.
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. Biatul ihram dan makmum akan mengikut dengan niat nafas niat usalli sunnatul Idul Fitri wa ataini makmum lillahi taala. Sejak aku melaksanakan solat sunnah Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam kerana Allah taala. Jadi selesai daripada takbiratul ihram kita akan doa iftitah. Seterusnya kita susuli dengan 7 kali takbir, ya, 7 kali takbir mengikut imam dan diserangi dengan tasbih, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya imam akan bacakan surah al-Fatihah dan ayat Al-Quran dan solat dilakukan seperti biasa sehingga selesai rakaat yang pertama. Seterusnya naik untuk rakaat yang kedua kita akan mengangkat takbir sebanyak 5 kali dan diserangi dengan tasbih. Dan seterusnya solat dilakukan seperti biasa sehingga tamat rakaat yang kedua, insya-Allah. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله،
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, marilah kita meneguhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya. Aidilfitri merupakan tanda melalui tarbiyah Ramadan dengan jiwa yang lebih bersih dan akhlak yang lebih terpelihara. Kegembiraan yang diraihkan pada hari ini seharusnya mendorong kita untuk terus memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman yang serba moden ini, kehidupan manusia bukan sahaja berlaku di alam nyata, bahkan juga menerusi alam maya. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian masyarakat. Lantaran itu, jati diri seorang Muslim bukan sahaja terselah ketika berhadapan dengan manusia, bahkan turut teruji ketika berada dalam ruang digital. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yang tinggi dan mulia, serta membenci perkara-perkara yang kecil. Riwayat Tabrani. Hadis ini mengajar kita supaya memilih akhlak yang mulia serta menjauhi perkara yang keji dan sia-sia. Oleh sebab yang demikian, dalam kehidupan hari ini, termasuk menerusi media sosial, seorang Muslim hendaklah memanfaatkan teknologi untuk perkara yang baik, serta memelihara maruah diri dan hubungan sesama manusia. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, Aidilfitri merupakan peluang yang amat berharga untuk merapatkan silaturahim, menziarahi keluarga, saudara mara, sahabat handai. Namun begitu, dalam suasana kehidupan digital hari ini, kadang-kadang timbul suatu keadaan yang merisaukan. Ada yang duduk bersama-sama keluarga di ruang tamu, tetapi perhatian lebih tertumpu kepada telefon bimbit berbanding berbual dengan ahli keluarga sendiri. Selain itu, ada juga yang bertandang, tetapi perbualan menjadi singkat kerana perhatian sering teralih kepada media sosial. Suasana pertemuan yang sepatutnya mengeratkan hubungan akhirnya menjadi hamba apabila masing-masing tenggelam dalam dunia digital. Tidak kurang juga yang lebih sibuk merakam gambar dan memuat naik menerusi media sosial sehingga mengabaikan adab ketika berada di rumah orang lain. Bahkan ada ibu bapa dan orang tua yang kurang dilayan kerana masing-masing leko dengan telefon. Hakikatnya, keadaan ini bertentangan dengan nilai belas ihsan yang dianjurkan oleh Islam. Tokoh pemikir Islam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi menjelaskan bahawa atas Kahwin nikah ke? Ada. Ya Allah. Selamat. Selamat Raya. Selamat Raya. Miss nasi tu tak boleh makan. Sama-sama. Nasi semua. Omah, selamat Raya. Nah. Sama-sama. Ni Abang Aziz ni. Abang Aziz kena apa? Abang Aziz apa, Aisyah? Kena menunaikan apa? Tanggungjawab, Aisyah.
كلها من cannot open the front. Daddy, Mom said to open this one. Akak adik bagi dia mainan McD tau. Bukan dia ambil. Adik, bila aku main toys already, adik. Okay. Ya sayang, Ayo kita pulang beraya. ya ayo sayang, sama Jawa bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Sayang, Ya iya sayang, maaf zahir dan batin sayang. saya pun sama. Janji sambut Jawa bersama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Sayang, Ya iya sayang. nanti bila kat kampung, Oh kenapa sayang? jangan cendeke macam-macam. Baiklah sayang.